Kita selalu dengar tentang Mami Firaun. Tapi macam mana sebenarnya orang Mesir purba mengawet mayat raja mereka ni? Hari ni Nisa nak cerita secara ringkas dan umum ya. Proses pengawetan mayat atau mummification ini dilakukan ribuan tahun dulu. Tujuan utama mereka ialah untuk menjaga tubuh Firaun selepas mati. Sebab mereka percaya raja akan hidup semula di alam seterusnya. Jadi diorang kena awet lah badan raja diorang ni. Secara umum, ahli pengawet akan keluarkan beberapa organ dalaman yang cepat rosak. Organ penting contohnya hati, paru-paru, perut dan usus semuanya akan dipisahkan tau dan disimpan dalam satu bekas. Otak pula mungkin akan dikeluarkan atau dibiarkan bergantung pada zaman dan teknik yang digunakan lah. Sebab otak pun one of the organ yang cepat rosak. Selepas itu, tubuh akan melalui proses pengeringan. Mereka menggunakan sejenis garam mineral untuk serap semua kelembapan dalam badan. Proses pengeringan ini boleh mengambil masa lebih kurang 40 hari. Bila tubuh sudah kering, barulah ia dibalut dengan kain linen berlapis-lapis yang macam mami tu, satu-satu tu. Biasanya disapu dengan minyak atau bahan-bahan lain supaya badan terlindung daripada kerosakan. Setiap lapisan balutan dibuat dengan teliti tau, sebab mereka percaya balutan itu melindungi Firaun dalam perjalanan ke alam selepas mati. Selepas siap dibalut, mami akan diletakkan dalam beberapa lapisan keranda. Lepas tu diukirlah dengan cantik keranda tu. Semua ni dibuat untuk tunjukkan penghormatan kepada raja dan supaya tubuh kekal selamat selama-lamanya. Walaupun nampak rumit, proses mummification ni adalah satu amalan yang spiritual yang sangat-sangat dihormati dalam tamadun Mesir purba. Dan teknologi mereka walaupun ribuan tahun lalu masih mengagumkan tau. Sehingga kita hari ini. Even kita tengok piramid tu pun itu baru kuburan. Okay, kita tak tahu bangunan dia macam mana. Video ni hanya berdasarkan maklumat umum daripada sumber sejarah Mesir purba seperti Egyptian Museum, National Geographic dan rujukan arkeologi antarabangsa. Nisa bukan ahli sejarawan. Video ini hanya untuk tujuan pendidikan dan ringkasan umum sahaja. Setiap era Mesir purba ada cara dan teknik yang berbeza. So, itu sahaja. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh follow Nisa dekat TikTok dan juga subscribe this channel. Okay? Bye.